Hai, jadi hari ini saya akan memulakan pembentangan saya dengan pengenalan tentang globalisasi. Jadi, apakah itu globalisasi? Globalisasi merujuk kepada proses keterhubungan antara negara di seluruh dunia yang melibatkan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan juga teknologi. Proses ini menyebabkan pertukaran maklumat, idea dan nilai berlaku dengan sangat pantas merentasi sepada negara. Dalam era globalisasi, media sosial memainkan peranan penting sebagai medium utama komunikasi dan juga penyebaran maklumat. Menurut Hamizi dan juga Hamzah, platform seperti Instagram, TikTok, X dan juga YouTube bukan sahaja menghubungkan individu dari pelbagai negara, malah turut mempengaruhi cara manusia berfikir, berinteraksi dan membentuk pandangan terhadap dunia. Oleh itu, media sosial menjadi antara faktor utama yang mempercepatkan proses globalisasi serta membentuk budaya global yang semakin seragam dalam kalangan masyarakat moden. Metodologi kajian ini melibatkan komuniti kajian seramai 62 responden. Selain itu, kaedah kuantitatif digunakan dalam kajian ini dengan menggunakan skala Likert melalui Google Form. Okey, seterusnya saya akan memberitahu tentang dapatan kajian kami. Majoriti responden ialah perempuan sebanyak 95.2%, manakala peratusan lelaki sebanyak 4.8%. Justru itu, nilai peratusan mengikut umur yang paling banyak adalah antara umur 20 hingga 24, iaitu sebanyak 59.7%. Manakala umur 15 hingga 19 tahun dapat mendapat nilai peratusan sebanyak 37.1% dan 3.2% nilai bagi umur 30 tahun ke atas. Itu saja daripada saya. Saya akan menjelaskan hasil dapatan melalui graf, iaitu berdasarkan Rajah 1, kesan yang majoriti responden memilih sangat setuju ialah memudahkan komunikasi perhubungan sosial, iaitu peratusan sebanyak 54.84%. Seterusnya, bagi responden yang memilih setuju pula adalah sebanyak 37.10%, manakala responden yang memilih kurang setuju pula adalah sebanyak 6.45%. Tiada responden yang memilih tidak setuju dan sebanyak 1.61% responden memilih sangat tidak setuju. Hal ini mungkin disebabkan responden menganggap bahawa selain memudahkan komunikasi dan perhubungan sosial, terdapat kesan lain yang lebih penting seperti meningkatkan kualiti interaksi, membina hubungan yang lebih bermakna atau memperkukuh kerjasama dalam komuniti. Berdasarkan Rajah 2 pula, punca yang majoriti responden memilih sangat setuju ialah keperluan untuk berkomunikasi dengan pantas, iaitu peratusan sebanyak 53.23%. Seterusnya, bagi responden yang memilih setuju pula adalah sebanyak 40.32%. Manakala responden yang memilih kurang setuju pula adalah sebanyak 4.84%. Tiada responden yang memilih tidak setuju dan sebanyak 1.61% responden memilih sangat tidak setuju. Hal ini mungkin disebabkan responden tidak menganggap komunikasi pantas sebagai tujuan utama berbanding punca lain seperti mendapatkan maklumat. Perbincangan ini disokong oleh rujukan akademik yang meneliti kesan penggunaan media sosial dalam kalangan berdiam. Secara umum, kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa globalisasi digital melalui media sosial memberi pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan jati diri, nilai kenegaraan dan semangat patriotisme. Media sosial berperanan sebagai medium penting dalam menyebarkan maklumat berkaitan negara serta aktiviti nasional yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh kalangan berdiam. Oleh itu, penggunaan media baharu dilihat mampu menyumbang secara positif kepada pembentukan dan pengukuhan nilai patriotik dalam kalangan generasi belia. Sekian, terima kasih. Berdasarkan kajian yang dijalankan, kesan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja dan dewasa pada masa ini ialah memudahkan komunikasi dan perhubungan sosial. Media sosial membolehkan individu berhubung dengan rakan atau ahli keluarga tanpa mengira jarak geografi, sekaligus membantu mengekalkan dan mengukuhkan hubungan sosial.
Pandangan ini disokong oleh Tusubira dan Mulira 2009 yang menyatakan bahawa komunikasi membuka peluang baru dalam memajukan organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Seterusnya, kesan penggunaan media sosial yang ketara ialah meningkatkan kesedaran terhadap isu semasa dan global. Media sosial berperanan sebagai medium penyebaran maklumat yang pantas di mana pelbagai isu semasa sama ada di luar maupun dalam negara dapat dikongsikan secara meluas. Oleh itu, pengguna media sosial mempunyai kebebasan untuk mengakses serta berkongsi maklumat tanpa batasan pergerakan maklumat yang ketara. Pandangan ini disokong oleh Severin ETAL 2001 yang menyatakan bahawa media sosial telah mewujudkan ruang kepada masyarakat di seluruh dunia untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan cara yang mudah dan pantas. Hai, Assalamualaikum. Dalam perbincangan ini, saya akan kongsikan punca-punca mengapa media sosial sangat popular dalam kalangan belia sekarang. Punca utama perkara ini ialah kerana keperluan untuk berkomunikasi dengan pantas. Dalam era digital yang berkembang pesat, media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan TikTok menjadi platform utama belia untuk berhubung dengan rakan dan keluarga. Komunikasi yang cepat dan mudah menjadikan media sosial sebahagian daripada kehidupan seharian belia. Namun, kebergantungan ini juga mendorong belia membina identiti melalui interaksi digital seperti mengejar like, respon pengguna lain dan rasa takut untuk ketinggalan isu semasa. Punca kedua ialah kemudahan penyebaran maklumat dan capaian pantas terhadap isu semasa. Media sosial kini berfungsi sebagai sumber utama maklumat termasuk berita, kenyataan kerajaan dan isu global. Akses yang cepat dan pelbagai ini menjadikan media sosial sangat relevan dalam kalangan belia yang sentiasa ingin mengetahui perkembangan terkini. Walau bagaimanapun, pendedahan berterusan ini turut membuka ruang kepada pengaruh luar yang boleh mempengaruhi pembentukan jati diri belia. Kesimpulannya, walaupun media sosial membawa banyak manfaat, penggunaannya perlu dikawal agar tidak memberi kesan negatif terhadap pembentukan identiti dan jati diri belia. Sekian dari saya. Solusi yang pertama ialah menggalakkan pengguna belia untuk mengamalkan penggunaan media sosial secara seimbang. Penting bagi memastikan hubungan sosial dan kesejahteraan mental kekal pada tahap yang sihat. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknologi secara terkawal dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan kestabilan emosi. Dengan penetapan had masa skrin dan pemfokusan kepada kandungan yang positif, pengguna dapat mengekalkan komunikasi yang efektif tanpa menjejaskan tumpuan dan tingkah laku harian. Sepanjang kajian ini dijalankan, kami mendapati bahawa penggunaan media sosial ini memberikan impak yang besar ke dalam kehidupan seseorang individu. Oleh sebab itu, kami berjaya menghasilkan beberapa refleksi berdasarkan kajian ini. Antaranya adalah pengguna haruslah bijak dan mempunyai sifat selektif dalam mengikuti trend dan juga kandungan di dalam media sosial. Selain itu, pengguna harus mengurangkan penggunaan dan juga kebergantungan di dalam media sosial agar tidak menjejaskan kehidupan dan juga kesejahteraan mental. Dan akhir sekali, pengguna perlulah mempunyai kemahiran dalam menapis maklumat-maklumat palsu daripada tersebar demi menjaga keselamatan diri dan juga identiti negara. Secara ringkasnya, media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan belia pada era globalisasi ini. Berdasarkan kajian, majoriti responden berusia antara 20 hingga 24 tahun dan kebanyakannya adalah perempuan. Mereka menggunakan media sosial secara aktif dan menganggap sebagai platform penting untuk berkomunikasi, belajar, berhibur dan membentuk jati diri dan identiti diri. Kajian ini menunjukkan bahawa media sosial memberi pengaruh besar terhadap cara belia berfikir, berhubung dan melihat dunia. Walaupun banyak manfaat diperoleh, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara beretika supaya nilai moral dan jati diri tidak terhakis dalam arus globalisasi ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.